Dua kemenangan berturut-turut guys ya untuk Selangor FC guys ya. 1-0 guys ya. Selangor kalahkan Negeri Sembilan FC guys ya. Jaringan daripada Noah Laini. Dan ini yang fakta guys ya. Bahawasanya ini adalah kemenangan home yang pertama untuk Kim Panggon guys ya. Dan jom kita sembah sikit untuk perlawanan ini guys. Terus terang guys ya, perlawanan ni memang betul-betul special, panas, drama pun banyak guys ya. Aku mulakan cerita aku dulu ya. Ini panjang ni guys cerita ni. Okey, kalau korang tahu guys, ini adalah perlawanan pertama home untuk Coach Kim Panggon guys ya. Itu lawan kat away dekat Brunei. Ini lawan dekat Selangor. Ini adalah perlawanan home yang pertama untuk Coach Kim Panggon guys ya. Dan ini juga perlawanan pertama untuk player Negeri Sembilan sendiri, iaitu Anwar Sizai guys ya, yang baru debut untuk Negeri Sembilan FC. Dia padu guys main, tapi cuma sekejap dia main. Aduh sayang ya. Tapi apa pun guys ya, perlawanan ni memang betul-betul sengit guys ya. Kalau korang tengok first half tu memang Selangor Negeri Sembilan man. Memang betul-betul aku memang tengok perlawanan ni macam memang betul-betul menarik. Bukan aku nak Negeri Sembilan menang ke Selangor menang, tapi memang dua-dua tim ni memang berjumpa, memang betul-betul kasih habis-habis guys ya. Dan perlawanan ni juga penting guys sebenarnya untuk Selangor dapatkan mata. Kalau Selangor menang, diorang akan dapat nombor 2. Kalau Selangor kalah, dia akan dalam mungkin duduk dalam mid table rasanya kan, Selangor kan. Dia duduk dalam top 4 lah kan. Tapi Selangor menang perlawanan ni, diorang duduk nombor 2 kot. Nanti kita akan review kedudukan lah. Dan terus terang guys ya, Selangor juga ada beberapa peluang yang aku rasa, tapi syabas jugalah defend untuk Negeri Sembilan tu. Yang Jepun tu memang dia betul-betul padu guys. K guys ya, K memang dia solid guys ya. Lagi-lagi Odai pun main bagus. Tapi yalah, sayang Negeri Sembilan kalah kan. Tapi Selangor guys ya, korang jangan pandang rendah tau. Sebab kau nampak memang betul-betul Syahir Basar pun bagus, Safwan pun bagus. Dan aku pun rasa sayang jugalah Krigo Moraes tak jaringkan gol malam ni. Aduh, kalau dia jaringkan tu bagus. Tapi jaringan gol daripada Noah Laini guys ya. Second half pada minit ke-60 guys dia. Dia dah nombor 6. Jaring pada minit ke-60 pula. Kena pula 6-6-6. Dan yalah, satu gol kekal sehingga minit akhir. Nah, ikutkan perlawanan ni memang betul-betul menarik guys. Kalau kau lihat fan-fan Negeri Sembilan Selangor, mereka enjoy perlawanan ni. Memang best guys. Aku tak tahu nak cakap apa, tapi memang perlawanan ni, kalau aku nak guys final ini aku nak aku nak sangat final Piala Malaysia ke, Piala Malaysia kan, Piala FA ke, Piala apa-apa pun, Selangor dengan Negeri Sembilan. Sebab Selangor Negeri Sembilan ni memang final dia akan jadi lebih baik dan ramai akan tengok. Tak kisahlah aku nak cakap apa, tapi aku harap final mungkin Selangor dengan Negeri Sembilan. Macam rival lah. Okay, itu sajalah video kita kali ini. Assalamualaikum. Okey guys, malam dah berlangsungnya satu game yang bagi aku menarik. Okey, di antara pasukan Negeri Sembilan dengan pasukan Selangor tau. Dalam game ni, okey, aku tengok selepas game ramai fan-fan Negeri Sembilan yang komen Nizam Jamil patut dipecat ataupun digantikan dengan jurulatih lain. Soal kau nak tukar siapa jang? Okey, kau tukar 10 jurulatih pun, kalau belum ditakdirkan menang, tak menang juga doh. Tak usahlah perangai macam tu. Okey, bagi aku kan, Nizam Jamil dah buat satu perubahan yang bagus untuk Negeri Sembilan. Tapi kejayaan tu jangan kau harapkan dalam masa yang terdekat. Okey, maybe dia perlukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun untuk dia membentuk sebuah pasukan yang mantap jang. Okey, bukannya 2-3 game nak harapkan semua menang. Macam mana? Kalau semua menang, siapa yang jatuh tu? Kau bagi elite position pun tak ada nak buat. Jadi benda ni kena positif lah orang cakap kan. Bagi aku perlawanan semalam tu di antara Negeri Sembilan dengan pasukan Selangor tu, okey, dua-dua tengah form tau. Okey, dengan Selangor dengan jurulatih barunya Negeri Sembilan, walaupun kalah dengan JDT, tapi kekalahan ni yang orang cakap bermaruah tau Negeri Sembilan. Dua-dua tengah form, tengah bagus tau. Jadi bila dua-dua ni bertembung, salah satu pasti akan terkorban. Okey, salah satu akan terkorban. Siapa yang bijak ambil kesempatan,
dia pasti akan menang. Dan itulah yang berlaku kepada pasukan Negeri Sembilan dan juga Selangor. Dan akhirnya Negeri Sembilan kalah, Selangor yang menang tapi kalah 1-0 je. Tak perlu bagi aku sampai nak tukar coach apa semua. Tak ada kejayaan yang boleh dicapai dalam masa satu malam jang. Okey, kejayaan di banner tu okey perlukan pembentukan dalam jangka masa yang panjang. Okey, kalau kita nak statik dia menang bagus, kalau dia menang ada kali dia menang bagus, lepas tu tiba-tiba dia down, lepas tu menang balik, maknanya pasukan Negeri Sembilan ni tak stabil. Perlu distabilkan dulu. Jangan harapkan nak stabil tu dalam jangka masa yang sekejap. Dia perlu ambil masa. Itu je. So buat fan-fan yang mengharapkan kejayaan dalam masa satu malam ni, bagi aku okey, so bagi aku Nizam Jamil teruskan dengan pasukan Negeri Sembilan. Okey, buat sesuatu yang bagus. Aku jangkakan dalam masa setahun dua lagi Negeri Sembilan akan menjadi penggugat utama untuk liga kita tahu. Yang penting konsisten. Okey, dan pengurusan yang bagus. Okey.